Belagak pakai kot kerja kedai jahit je. Kerja kedai jahit je meroyak. Kedai jahit aku memang biasa je weh, nothing special. Tapi aku bersyukur dan aku bangga dengan diri aku sebab aku berani buka bisnes at this age. Sebab itulah aku hanya mampu buka satu cawangan kedai jahit dan aku ada 7 butir mesin jahit. Sebab itu je aku mampu. Aku hanya ukur baju di badan sendiri. So, kalau mu nak kata aku kedai jahit je, memang kedai jahit je. Kedai jahit aku kedai biasa je. Kalau mu tengok belakang tu, baju ni penuh almari. Kedai jahit biasa je. Aku buka bisnes kedai jahit ni, renovation semua. Aku beli beseng 7 butir ni. Aku beli pakai daun je. So, kalau mu kata kat aku tu kedai jahit biasa, memang biasa. Sebab tu ada saja kedai jahit. Dan aku ada 7 butir mesin jahit. Kalau aku luar biasa, aku ada 10 kedai jahit. Dan aku ada 70 pula mesin jahit. Berkaitan dengan baju blazer aku pakai pula tu, mun ya aku ni macam ngeblagok sebab aku ni kerja biasa-biasa. Nyah. Baju gotu tu tak ada pula kat tagging dia tu dia tulis orang kerja gaji 20 juta baru boleh pakai. Tak ada. Siapa-siapa boleh pakai as long as semua ada fitting untuk beli. Tak ada sangkut paut pun dengan pekerjaanmu dengan baju blazer tu. Hanya pemikiranmu seorang ni je bodoh. Lepas tu, setiap event hok dianjurkan tu dia adalah type fashion attire dia pula. Contoh sebab casual ke, business casual ke, apa-apa. So, mu kenalah ikut fashion event hok ditetapkan tu. Mu tahu doh, orang hok bodoh sekalipun boleh je ikut dress code setiap event hok dianjurkan tu. Tak kira mu tak boleh. Mu tak nak mikir benda-benda gitu. So, kesimpulannya aku pakai baju full set blazer tu sebab aku ada grand dinner dekat hotel. Dekat hotel dia bukan belakang rumahmu. So, sebab itulah aku kena pakai baju business code sebab memang dress code dia business. Tak kira aku nak kena ayat kamu sosok bodoh. Sebab itulah bodoh tu kena simpan. Jangan guna belakang. Siapa kau nak cucu mu nanti? Nak cucu mu pun nanti kalau mu ada generasi. Tapi kau nak generasi mu tak ikut pengapa mu ni. Bodoh.